menu khamak khazanah negara. Oh, panas. Menu khamak terpadu nombor 1 di dunia. Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni abang nak tunjuk cara-cara nak buat perut ayam asam Kak Mu. Saya mau tengok perut yang abang kita guna ni ke. Abang kerap panjang-panjang besar-besar gini saya Mu. Barulah kita makan tu puas hati duduk dalam mulut dia. Saya mau tengok barang ni kita beli ni. Perut ni ke. Hok tepat tel dia. Tengok barang khamak molek saya Mu. Besar-besar gini ke. Duduk dalam mulut ke serap penuh. Bau puas hati tengok barang tu. Tu barang tu saya Mu. Okey, saya Mu boleh tengok ni kakah-kakah. Hok akhir kita masuk dalam perut yang asal kita ni. Dia ada macam-macam saya Mu. Tengok barang tu. Tengok kau kakah-kakah tu pun terleliu dah. Kemeriah dia tu tengok tu barang tu. Tengok barang. Kita bubuh air dulu saya Mu. Lepas tu kita masuk asal keping dulu. Okey, lepas tu kita masuk garam saya Mu. Okey, lepas tu kita letak akar ketumbar dia. Kaca-kaca dia tu deh. Konsrang-konsrang orang panggil dia. Biar gelegok molek tu. Tengok tu barang tu. Perut ke kita buat potongan besar gini ke. Panjang-panjang gini ke. Oh, puas hati duduk dalam mulut ke. Serah penuh je. Yang napuk-napuk molek ke tu. Tengok tu. Besar-besar molek tu. Perut kita. Perut muda. Perut bulat. Tengok barang. Tengok geredah. Saya mau tengok dia. Geredah tu tengok tu. Besar-besar gini ke. Perut ke. Puas hati makan gini. Tengok. Lepas tu kita masuk ladang kita tumbuk tu biar nak rasa pedas. Lepas tu kita masuk bawang deh. Tengok pun masuk bawang tu saya mau bawang. Tu. Okey, lepas tu kita masuk daun ketumbar deh. Oh, hati bakit molek bang. Lepas tu masuk tomato lah. Masuk belakang. Wah, tomato tu habis bubuh dari 3 butir. Hok kerak dadu pun ada, hok kerak besar-besar gini pun ada tu tengok tu. Oh, terlalu gok-gok aku yang. Oh, memang jadi. Perfect. Okey, lepas tu kita akan masuk asam Jawa deh. Ikut sukalah nak tahu mana asam Jawa tu. Dia nak bakit dah tu. Tengok warna tu ke main peranan dah. Kalau kita tengok warna tu ke, barang tu kita boleh tahu benda tu sedap ke tak deh. Kita masuk cuka deh sikit deh. Untuk masak lah. Kita masuk cuka. Atas sesek Mu juga. Nak tahu mana masak. Dia pekak molek dah tu. Tengok. Lepas tu kita masuk garam deh. Tabur garam saya Mu. Kena kecak deh. Kita masuk gula deh. Tabur gula. Perut hasil lima saya Mu deh. Perut hasil lima ni atas kehendak saya Mu deh. Nak masak ko, kurang masak ko atas kita belakang benda ni. Kita buat dia deh. Jenis abang akak ni suka masak, pedas. Barulah dia jadi bakit tu. Tengok barang. Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni abang betul-betul gembira hari ni disebabkan tengok barang dalam kuali kita ni saya tahu tak. Ni. Barang. Perut ayam asam Kak Mu. Menu paling khamak sekali di dunia. Saya tengok barang tu. Sekali buat ke, buyuk besar kita buat. Tengok barang. Jadi abang buat hari ni suruh Kak Mu buat ekstra pedas. Banyak tu ke. Lado-lado lain ni. Lepas tu kita nak kecak yang ni saya Mu. Baru nak kecak deh. Tengok ya. Oh, pucuk makau. Saya mau tengok ni. Saya mau tengok ke. Abang pisah buat panjang-panjang gini perut. Nak rasa tu kita makan tu puas hati. Duduk dalam mulut tu penuh gitu ke. Ni baru puas hati saya mau makan perut ni saya Mu. Kita terlalu saya Mu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenikmatan dia tu ke rasa dengan lembut perut tu kan, dengan masak dengan pedas dia tu ke. Perut asam Kak Mu ni ke. Boleh letak dalam menu khazanah negara saya Mu. Menu ni menu khamak tak jumpa. Oh, besarnya bagai ya. Oh, bagai khamak boleh tu. Tu bagai tu saya mau tengok tu. Menu khamak khazanah negara. Menu khazanah negara. Panas apa kau? Oh, panas. Oh, kuah deh. Oh, yang terlalu perfect yang masuk
Memang puas hati masuk sendiri tengok barang. Nombor 1, number 1 dunia. Hmm, hmm. Hmm. Pedah molek. Yang barang. Besar-besar ketulai dia tu kan. Saya suruh nak makan. Kena makan sikit-sikit saya. Perut ayah se kamu ke. Menu khazanah. Menu khamak. Terpadu. Number 1 di dunia. Memang perfect. Barang boh.